Ooh, hey, oh, 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 yeah. Dari jauh kita datang. Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. In 400 meters, turn left. Assalamualaikum. Kami on the way nak ke Pelangi Hill Resort. Camping yang kali ke tak tahu, lupa, tak kira. Cantik lah depan ni, gunung-gunung dia. Gunung ke apa depan ni? Wow. Cantik kan? Terganggu pula. Okey, jadi camping yang kesekian kalinya. Kali ni camping, tajuk camping ialah camping tak jadi tapi jadi pacak. Macam tu. Macam mana macam tu lah. Sebab kita orang plan minggu ni camping AACM on the wheel, tapi ada masalah sikit. Ditunda. Jadi kita orang pergilah mana-mana yang tempat yang ada kosong. Neo pula jumpa pula dekat Pelangi Hill Resort. Jadi kami 3 family lah pacak sana. Nohas TV, Neo Farah, dengan Imran Jaja. Macam tu. Jadi macam mana perjalanan camping plan unexpected ni kan? Tengok je lah konten ni sampai habis ya. Okey, kita dah sampai. Selamat datang penjara satelit Kuala Kubu Baru. Pelangi Hill Resort dekat dalam. Jom. Wow, kita lalu dekat ada ni Sungai Kerling namanya. Okey, kita terus lagi masuk ke dalam. Nampak arrow kat depan tu kan? Kita masuk lagi. Tu dia. Penjara. Terus atas tu penjara. Oh. Tu amat arrow atas tu. Oh, atas penjara. Kita bukan masuk penjara. Kita masuk ke kiri ni. Ni ke sini. Macam tu. Sini. Oh, ni ada kem latihan ya. Siapa nak jadi orang yang berdisiplin bolehlah buat latihan dekat sini. Lagi. Nampak dah kereta Neo. Itu kita punya tapak tu dia. Tepi ni je. Tapai. Itu incas. Ada memang incas lah, dia yang cari tapak ni, incas. Masuk. Okay. Alright. Oh, dekat ni je ke? Oh, ada playground lah. Wah, ini bonus ni untuk Afiah. Kalau kata tak nak mandi sungai, petang-petang boleh main playground. Muhammad. Hai. Hai guys. Hai. Cakap sesuatu? Selamat datang. Selamat datang. Ya. Hai. Okey. Assalamualaikum orang kampung. Aku salah orang kampung. Ya Allah, orang kampung popular dah orang kampung. Salam sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita mamah ya. Jadi tapak kami kat mana? Pilih je. Sinilah, sebelah lah. Kita buat you pun boleh. Buat you. Macam Kak Shima nak duduk sini ke, Imran sini ke, boleh kita kumpul tengah-tengah. Okey, assalamualaikum. Jumpa CEO tempat ni. Nama abang apa? Assalamualaikum. Salam, Syahid. Nama abang Syahid. Oh, nama abang Syahid. Ya, kenalkanlah sikit. Selamat datang ke Pelangi Hill Resort. Macam tu. Tak dapat. Tak pandai. Tak pandai. Tak apalah, saya cakap selamat datang ke Pelangi Hill Resort. Kepada orang yang dekat-dekat area Lembah Kelang ni, datang-datanglah sini. Pacak sini, tengok kawasan lapang macam ni. Best. Nak day trip boleh. Nak day trip, piknik piknik, camping, ada tempat redup, ada tempat private. Macam-macam. Boleh tandas sebelah sana. Boleh order dengan SKB SKB senang. Lepas tu kat sini sungai dia mesra kanak-kanak ni. Tengok. Dia punya sebenarnya sungai dia jernih tau. Serius lah. Dua sungai. Ini sungai Batu Bertenggek. Batu Bertenggek yang kat sana? Sungai Kerling. Oh, Sungai Kerling. Jadi yang kita mandi ni dekat Sungai Batu Bertenggek tu lah. Ya, betul. Oh, patutlah. Ini kira anak sungai lah ya? Ya, betul.
Okey. Jadi memang sesuai lah untuk kanak-kanak ceritanya. Jadi kita pun boleh duduk kat tepi ni, tak risau kan. Just duduk tengok-tengok je, macam tak adalah lemas ke apa, tak ada tinggi pun. Longsor kalau boleh jangan 2 orang. Jangan 2 orang lah, bahaya kan. Betul. Macam tu longsor. Dia melompat macam tu. Kalau boleh pelampung tak dibenarkan. Tak dibenarkan lah, yelah. Takut dia melantun kan. Kita tunggu lagi seorang kawan kita. Ada kat sini tapak dia nanti, Imran. Dengan kita dengan bawah ni sama. Sama. Sekali. Sekali satu karen. Satu karen. Jadi semua orang mai ramai-ramai kita pacak sini. Jom. Mentari menyinari bimbang menghijau, susur sungai jernih menanti pencinta alam. Mohas TV menelusuri Kemping bersama keluarga, bersama menikmati tropika alam semula jadi. Kita tiada beza, berkongsi minat yang sama, santai dan healing. I'm your camping's buddy. Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Assalamualaikum semua. Saya dah siap set up dekat sana. Dah siap tidur, rehat. Lepas tu kat order kita iaitu Syirah dengan Farid datang. Tu sekarang ni hujan renyai-renyai. Dan sekarang ni kita sedang berjalan-jalan di Pelangi Hill Resort. Ni tapak private ya, 160 satu malam. Kita nak pergi ambil jambu. CEO kata kalau nak jambu ambil lah, banyak yang dah masak katanya. Tu Nio dengan Farid bawa Kak Shima. Kita pergi cari jambu. Jom. Entah macam mana jambu tu rupanya kan. Jom. Tapak berbumbung ni rate pun lain. Hari ni semua penuh. Sebab public holiday, direct cuti 3 hari kan. Ni tapak yang ada sunshade lah. Jadi kurang sikit panas. Basah tu basah juga, tapi kurang sikit tempiasnya dan kuranglah bahang sikit sebab ada shade kat atas kan. Gitu, alhamdulillah. Kenyang. Tadi Imran gorengkan nugget. Ada kodi 13. Jom. Ingat kan jambu batu, jambu ayo. Ui, merah-merah, pink-pink ha. Macam mana nak panjat ni? Yang kat bawah dah rosak ya, buruk Kita jatuh lah. Bantu bang ambil jambu bang Ada ke? Boleh ke? Memang boleh ambil lah. Memang boleh ambil CEO bagi. CEO cakap ambil ada 2 pokok. Baik kan? Baiknya, murah rezeki dia. Tapi yang merah ni banyak dah jatuh dah. Ada kerengga tak? Tak ada kan? Mana je. Oh, Mak Fariza tu banyak kerengga. Mak Farid tenang. Orang tu kata ambil je lah kat sini. Boleh ambil dia kata. Ni ada apa, pucuk manis. Lepas tu ada pandan. Pandan ni nak buat nasi lemak esok pagi. Ambil lah selai. Cukuplah selai. Selai je, jangan tamak. Atau ada cili katanya. Cili kat situ. Cili. Ya Allah, tengok tu. Kan? Air segar-segar macam ni Sedap ni makan dengan Maggi ni pada hujan-hujan ni. Orang ni boleh ambil juga ni. Macam ambil. Maksudnya boleh gunalah. Dah ambil lah siapa punya. Tempat ni untuk buat ni untuk orang camping aja. Untuk orang camping. Camping boleh makan apa ada. Alhamdulillah. Tak, maksudnya tempat ni tempat yang nak gunakan kabinet dapur ni boleh gunalah. Boleh lah. Boleh lah Banyak bang, ambil bang. Cili letak dalam Maggi. Sur. Tengok.
Ini yang hijau-hijau ni. Banyak ni. Ya Allah. Ini kita letak dalam Maggi sedap ni. Maggi lah. Maggi kari. Ha. Maggi kari letak cili. Ya. Tak melantun perginya. Ha. Sirang lagi. Baru nama camping. Mok dah ni dah pacak ke belum Mok? Dekat sini kami tengah kutip hasil kebun ni Mak. Oi. Ha. Kari ada. Ya, daun kari ada Mok. Mok sinilah Mok. Alah apa jauh-jauh pergi Kuala Kangsar sana tu. Sini banyak. Ha. 70 kilo je daripada KL pun. Mok sinilah Mok. Memang datang sini Mok. Jauh-jauh tak ya, jauh-jauh lah. Buang minyak. Datang sini je. Toilet untuk tapak-tapak yang ada shade ni. Bunga talang namanya. Ya. Telang, bunga telang. Ha, Mok tengoklah Mok. Mok nak buat nasi kerabu kan Mok? Tengok ni Mok. Benih banyak benih. Ha. Ini benih. Ha, ambil lah bawa bagi Mok. Dia tanam tak? Depan rumah dia boleh tanam. Ha. Ni dia punya hujung ni tak boleh buat ulam. Tak boleh. Sikit perut itulah ni akak ni pacak bestonak sini ha. Kita tengah meronda-ronda campsite ni Kak. Cari dedaunan, cari berbuahan kan. Bukan mencari campsite. Mencari campsite. Untuk buat kemit cadangnya. Nampak tempat ni macam sesuai. Nampak tu toilet pun banyak, tapak pun banyak, privacy apa semua kan. Sungai pun kita tak payah tengok, anak-anak pun selamat. Dekat pun dekat. Okey lah, boleh lah consider. Okey Kak, nanti Kak tengoklah muka Kak dalam Nuhas TV ya. Bye-bye sikit. Bye-bye Kak. Assalamualaikum. Roslinda. Okey Kak, Rosalinda Ayamor. Okey Kak, bye Kak. Bye. Right. Ya Kak. Kebun durian orang ni. Kebun durian ni ya. Ni dia buat pangkas. Itu apa anis kan? Tasik katanya dekat sini boleh main kayak. Tu nampak ada perkhidmatan sewa kayak. 1 jam RM10 katanya. RM10 main sampai muntah. Sampai selagi mampu. Nanti dia akan sediakan jaket dengan kayak lah. Nampak tu. Tu jaketnya. Syahdunya pemandangan dekat sini. Ni kayak dia. So. Kat sinilah startingnya ya. Dengan yang Syahid juga ke? Bayar? Sama dengan abang-abang tadi. Dapat ikan. Mana ikan? Wow, dapat ikan. Ikan kat sini macam mana? Boleh ambil? Cash yang release. Cash yang release. Tak boleh masak. Tapi kalau nak masak Kena belilah. Timbang lah. Timbang. Itu penjara. Penjara? Tak, penjara tu itu kediaman staf ke apa? Tak, penjara. Sini memang penjara. Penjara? Penjara satelit nama dia. Kenapa dia Masa masuk ni tak nampak dia. Ya, maksudnya yang kena kurung tu siapa? Tak, penjara satelit ni penjara sementara. Macam kita ada kes kan, macam orang tu baru masuk masuk mahkamah ke apa dia hantar ke sini dulu sebelum masuk ke penjara betul. Macam tu. Masih dalam pembicaraan tu kan. Tapi tak boleh lepas, duduk sini dulu. Patutlah tak macam penjara. Itu penjara. Itu sel-sel ke? Sel lah tu. Macam rumah biasanya. Rumah staff ni penjara. Nanti esok pagi dengar lah dia punya siren. Dia akan panggil bangun gitu. Habis tu tempat ni selamat tak nanti kalau ada yang lepas tak ada. Ini bukan penjara yang hardcore tak. Dia lebih kurang macam Zaim. Macam Farid. Baik kan? Baik. Okey lah kalau macam tu rasa yakin sikit lah nak bermalam kat sini. Gitu. Jadi inilah ceritanya. Ya Allah, tak cantik Tasik ada camping boleh, tanaman, taman permainan ada, sungai cantik untuk budak-budak. Lepas tu ni ni ada food supply boleh ambil. Buah jambu boleh ambil, kayak boleh sewa. Mancing boleh. Ni surau, depan ni surau. Gitu. Ada Mizu. Ni apa ni nama ni? Ini rumah. Ini pejabat. Lepas tu ada dewan makan tu ada mini zoo. Mini zoo pun ada.
Ni dewan makan lah kat sini. Ya ke dewan makan ke? Ha? Ya, dewan makan ya, dewan makan. Ya, ada vending machine pun ada kat situ. Tu. Mana vending machine tadi? Tu vending machine. Untuk petting. Untuk bagi makan. Untuk bagi makan. Tangan jangan pegang ya, nanti muka bengkak. Ya, dia allergic bulu haiwan. Ya. Ni apa dia? Taman permainan. Untuk budak-budak, ya Allah, kawasan dia pun bersih. Budak ni kita baru jumpa. Mak dia tak tahu di mana. Mak dah tak tahu, dah kesian. Adik nama apa? Noafia. Mana mama awak? Mama awak mana? Siapa? Yang ini. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Ya. Yang ini? Ya. Nohas TV? Ya. Nohas TV. Okey. Gazebo pun ada kan? Gazebo ke wakaf? Wakaf lah. Wakaf lah. Apa berpiknik. Boleh day trip lah kat sini. Ni gazebo share. RM40 yang kecil, yang besar RM80. Oh, yang besar 80. Boleh ramai sikit RM40 kila kan. Day trip kan, bukannya jauh pun. Datanglah sini bawa anak-anak mandi Tianggut lah, boleh main bola. Betul. Okay lah. Dah. Okey. Okey, udah buat apa tu dah? Mangga. Oh, kita nak buat colek Nak buat colek. ya, jom. Kita colek orang. Ya Allah, kenapa dia buka balik? Waktu balik. Oh. Okey. Dah. Sekian kita punya trip di sekitar Pelangi Hill Resort. Rasanya kita dah jumpa kot tempat sesuai tu. Rasanya dah jumpa dah tu. Apa-apa nanti kita akan kemukakan dekat incas kita lah. Incas kita okey ke tidak kan. Jadi itu je lah. Okey lah, nak camping ni. Okey. Zas. Disebabkan hari hujan tak berhenti-henti ni, kita nak masak Maggi menu kita. Lepas tu kita akan letak cili yang kita petik tadi. Yang Farid petik tadi tu. Ui, sedap ni, cili fresh daripada ladang Pelangi Hill Resort. Maggi pula, big curry. Kan? Okey. Tak apa, papa nanti Imran ganti dia kata. Nanti Imran beli baru. Okey, kita kekoh dulu yang ni ya. Okey, sedap tau makan petang ni. Bangun tidur pula tu lapar kan. Jadi kita makan Maggi. Kita letak sikit sayur nanti. Kita ada tumis bawang bagi dia wangi lagi. Tak cili nanti. Anak-anak yang makan pedas nasib korang lah. Okey, apa-apa pun Nohas TV. Sangat sur ya. Di hujan-hujan hari ni kita masak Maggi pun. Alamak. Kepada yang tak join kami dekat Pelangi Hill ni agak kerugian sikit lah ya. Sebab dekat sini facility lengkap, sungai cantik, dewan makan ada, gazebo boleh guna. Telajak lengkap. Telajak lengkap. Air dia air tapis. Air ni betul. Air Selangor ya, air yang bertapis lah. Lepas tu kat semua tapak ni ada air apa semua. Macam ni lah, boleh lah buat next camping kat sini, okey? Jom. Kita punya Maggi ni. Kita itulah rasa macam dengan tadi cilinya kita ambil pada ladang tadi, yang dipetik pada ladang. Ya. Okey, Incas sepena Incas kita. Plan camping tak jadi. Cakap sikit sepatah dua kata. Semoga kita akan datang lagi ke sini untuk next Nohas TV. Ini jambu dipetik. Jambu dari pokok juga dah. Daripada pokok. Betul. Sini kena sini. Mana nak sama dengan Haji ini macam itu lah. Dua tiga baju raya yang dibeli jodoh di hari raya. Tak dapat ke sayang? Lagi? Lepas tu? Dah. Okey.
Dah siap, alhamdulillah. Dah siap. Kak Lang, dah siap Kak Lang juga Kak Lang. Abang ada tidur ke nak? Ada. Abang akak jom. Sama-sama kita makan bang. Nak gantung ke? Ini Ganti je. Nak. Ada plastik. Sakit kita. Okey, Incas. Ajak tetamu kita Incas. Family 3S Channel. Alhamdulillah, benda tak plan semua datang berkumpul. Astagfirullah. Kita punya anda main ni sini anda. Sini anda. Dia plan dengan awak. Dia nak scam kan? Itu anda lelaki. Anda perempuan dia tak tahu. Oh, anda lelaki tu memang si anda yang ni, anda Zul tu memang. Dia suka scam orang. Memang. Siapa kata nak scam tadi? Jangan buat muka macam tu. Jangan buat muka macam tu. Ada. Dia kata sebenarnya yang anda lelaki nak scam. Dia kata anda perempuan tak tahu. Gitu. Family 3S Channel. Ting. Gitu. Salam. Mem jom. Mama masak Maggi. Ingus sikit. Kan. Dah lah scam kita. Anak-anak mana? Tidur. Tak apa, biarlah dia orang tidur dulu. Korang boleh makan. Itu dia. Aisyah. Alah, seorang tak ada. Sibuk ni. Tadi ni malah kacau. Mau perempuan ni kan. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Adik ni kan? Ya, lepas tu dia terkejut. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kita ni loading. Baru bangun tidur. Lepas tu kan. Orang dah plan malam tadi dah. Tak. Lepas tu kan. Dia terkejut lagi kena tidur kat sini. Ni Nohas TV. Tapi semua kami kena gerak. Kat sini. Tadi memang tak buat kemah pun. Aduh. La 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 la. Ya. Hoka-hoki. Dari jauh kita datang, langkah sama tujuan terang. Tak kenal pun jadi rapat, senyum tawa jadi erat. Di bawah langit yang sama, cerita kita bersatu jiwa. Tak kira siapa diri, semua di hati ini. Bila susah kita ada, bila jatuh kita jaga. Takkan biar sendiri, kita kuat bersama lagi. Kita kami, satu hati hingga hidup. Takkan goyah, walau diuji. Pegang erat, jangan lepaskan ukhuwah ini selamanya. Kita kami, satu jiwa. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua kita dekat Pelangi Hill Resort. Hari ni kita nak masak sikmok ataupun nasi lemak. Mem. Tengok sini. Kita tengah masak nasi tengah menggelegak. Kita akan gunakan sambal nasi lemak Pak Long. Segera. Pak Long tak ada sponsor. Pak Long bila nak sponsor kami, Pak Long? Okey. Lepas tu sambal segera, ikan bilis pun dah goreng. Kita akan panaskan ayam balado semalam, kita akan makan dengan tu. Ini adalah suasana setup yang simple je lah untuk Nohas TV kali ni. Kita ada 3 kemah yang pacak dekat Pelangi Hill Resort ni. Nohas TV, Imran and family, Mio, Farah. Itu dia, kita punya Incas. Dia lah mencari yang last minute ni. Ini adalah yang second time. Kali kedua kita orang camping tak ada plan. Tak ada ahli tuju. Ini dah plan pergi camping tempat lain, cancel. Yang Kak Shima plan kat tempat lain, cancel. Lepas tu kita jumpa kat sini. Nasib baik ada tapak yang kosong last minute. Alhamdulillah kan. Tapak Kak Shima kat bawah pokok. Yang rimbun. Ya kan. Bawah pokok okey lah. Tengah-tengah padang lapang ni. Depan pula ada air sungai. Air sungai ni pula level dia anak sungai ya. Bukan sungai utama. Alah semalam apa Encik Syahid cakap sungai tu nama dia. Lupa pula. Anak sungai ni bertembung dengan sungai utama iaitu Sungai Kerling. Okey. Jadi kita tengok sungai dia pagi-pagi je. Sungainya jernih kawan-kawan. Ya kawan-kawan, jernih. Anak sungai lah kan. Memang
Kalau kata nak mandi pagi-pagi ni memang boleh lah dengan ada slide apa semua. Cuma dia punya apa dia punya feel sungai tu agak kurang sikit sebab dah ada bersimen dah. Dia dah simen kiri kanan nak elakkan apa orang kata lumpur, selut apa semua gitulah ya. Dia dah siap simen lah. Itu je lah, ada nampak macam parit sikit tak apalah. Bagilah budak-budak ni feel mandi macam dekat parit kan. Lepas tu ada tempat duduk macam ni kat tepi macam ni ya. Kalau kata nak tengok anak-anak mandi apa semua boleh lah duduk-duduk kat sini. Dekat sini kita boleh camping. Dekat kawasan yang terbuka boleh sewa apa kata private area, iaitu kawasan yang bersimen. Lepas tu ada toilet sendiri, ada kitchen cabinet sendiri, sinki apa semua boleh masak situ, tapi harga lain lah. 160 satu malam ya. Lepas tu ada kawasan camping yang dah siap shade dekat atas. Harga RM75 satu malam. Kawasan lapang RM85, RM80 semalam macam tu lah. Ya, sebab kenapa lapang tapi mahal sebab dia menghadap sungai. Kenapa sana ada shade tapi dia murah sebab dia jauh pada sungai. Macam tu je. Ada gazebo untuk yang piknik balik hari, ada taman permainan untuk kanak-kanak. Lepas tu ada mini zoo. Kalau anak-anak nak petting apa petting pet lah. Ada arnab dalam tu, dewan makan. Ini surau lelaki perempuan asing. Toilet banyak walaupun agak kena berjalan sikit tapi tak apalah. Toilet ni. Okey, jom. Mak-mak very the concern the toilet. Toilet cantik. Bersih. Okey. Memang pekerja dia bersihkan lah. Ni toilet. Semua toilet macam ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pintu. Okey. Tapi kena jalan sikit lah. Jalan sikit je. Sampai dah. Okey. Ada shower. Toilet duduk. Ada bidet. Ada dayung dengan baldi sekali. Kalau kata nak buat grouping apa pun memang sesuai kat sini lah. Ya, kawasan yang aman, jauh daripada jalan raya sana tu. Apa-apa pun, follow je lah konten Kak Shima ini ya. Okey? Jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Kita makan. Menu kita yang ada pada pagi ni ialah yang dah siap, nasi lemak, nasi goreng. Ini apa? Tolo. Ini daging dendeng. Daging dendeng, tolo. Tolo mato. Ini siapa Imran beli? Itu yang semalam. Semalam. Ya. Yang tak habis tu. Ini cukuplah simple ni. Tapi sebenarnya kenyang ni. Banyak menu nasi. Jom kita makan. Kita makan. Kemah tu. Mars. Oh, dalam grup Ada dia share video dia jalan-jalan tu. Ujung-ujung mana? Mana kaki? Untuk makan semua. Kulit hitam ni. Dah tukar apa? Simple je. Tapi mantap. Okay? Jemput makan semua. Olive. Akhirnya. Walaupun hitam, Cik Mac tetap ku pandang. Sedap. Cik Mac pala dah lama Hitam tu disebabkan duduk bincang hal CO tu. Kan. Itu hitam kejap. Tapi yang penting meh. Mak. Tengok mak. Tengok mak. On point mak. Apa tu? Always Sina-sina mak. Jemput makan mak, apa adik-adik semua. Pot makan. Kita masak gulai kuning, ayam goreng. Dah nak pukul 2.30 dah ni. Rasa dah boleh makan dah ni. Lambat-lambat pun tak apa sebab tadi kenyang sangat. Jadi tak apalah, lewat sikit pun tak apa. Mana yang done, siapa nak makan. Yang penting kita masak dulu. Okey. Okey, dah siap. Dah. Kan? Siap dah kan? Macam mana dia boleh secepat itu sebab bahan-bahan bawang semua kita dah blend pada rumah. Lepas tu santan kotak je. Ayam pula dah siap goreng kat rumah. Kat sini tinggal aduk-aduk kan. Dah siap. Nasi pun dah siap. Imran pun dah masak nasi. Sekali dengan nasi lemak lebih tadi tu. Boleh juga. Lepas tu kita tengoklah keadaan. Lepak-lepak sambil meleraikan cinta tersimpul rapi. Inilah lagu dia. Ku lerai segala yang terkusut.
Ku lerai agar menjadi rapi. Okey, sambung. Ingatlah. Tak ingat lirik. Ya Allah. Saya dah penyamar itu. Demi menjaga hatimu. Cepat. Ku rela Besar mengalah kesilapanku. Lain. Lain. Tak ingat lirik. Tak ingat lirik, Papa? Tak ingat. Apa-apa lagu apa yang Papa ingat? Apa dangdut? Lagu dangdut je Papa ingat. Hidup dangdut. Lagu macam mana? Ku lerai segala yang terkusut, ku simpul agar menjadi rapi. Demi menjaga hatimu, ku rela mengalah selalu. Biar tak suka sebab dia terlindung. Ku apa? Ku Cinta kita kesimpulan. Tu Anis apa? Anis Suraya. Lepas tu chorus ni macam mana? Alah lupalah lagu tu. Astagfirullah. Hatiku sering bertanya, di mana hujung jalan cerita? Bukannya di bibir tanpa sebarang nota. Kau pergi 1000 langkah, aku mengejarmu. Barulah hafal. Dah pasang lagu baru hafal. Lagu ni lagu lama. Kita tak ada rekod Gen Z punya lagu. Ya, betul. Ketibaan. Kita punya abelong kita. Abelong kami. Dah sapa dah. Ya Allah, orang jauh. Siap singgah ke apak kau lagi. Baik beli air ketumbar. Air ketam. Abang Mus kata air ketam dia kata. Wow. Dia bawa mihun sup ya? Bawa mihun sup. Tapi wakaf kita dah ada orang lah. Kita kena mana sini? Sini ke? Sinilah. Yalah. Alhamdulillah. Abang Long dan Kak Long kita dah sampai ke destinasi. Katanya ada bawa. Ya Allah, Kak Long, Balong. Apa je yang dibawanya? Koyan-koyan ha. Kita piknik alam ada kereta. Ada kereta nak kalah. Dia bawa tong kuning Thor dia. Bawa kemah tak? Tak bawa. Bawa dom. Tak apa, dom pun tak apa. Boleh tidur. Boleh. Ni orang kata apa? Kita buat dia. Kita buat dia. Oh no, itulah. Singgah ke apak kau tadi ya. Siapa ni? Ni kita dah sampai. Sekarang ni kita cari dia orang ni mana semua ni. Kita singgah. Singgah. Sempat singgah. Okeylah. Tak sabar kita. Akhirnya. Syira tu tak tahu malam karang dia ambil anak dia. Rasa tertinggal juga tu. Dia tu bukan boleh jangka. Apa? Awak. Buka. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Sekarang jam menunjukkan pukul 4. Kita baru makan tengah hari. Tapi Kak Shima dah makan tengah hari. Budak-budak ni semua dah makan tengah hari. Tengah merenung nasib. Tengok sungai agak naik sekarang ni ya. Katanya ada teh tarik yang tertumpah. Siapa yang tumpahkan teh tarik tak tahu. Tapi dengan keadaan sungai yang keruh macam ni agak memungkinkan budak-budak ni nak main lah. Biarlah dulu. Nak bagi tenang sekejap. Sebanyak level anak sungai je kan. Dia tak ada naik tinggi mana je lah. Ini je lah yang paling tinggi. Tapi dah kebosanan semua orang kat sini. Tengok. Aisyah 3 je tak ada. Kalau ada Aisyah 3 dah komplit dah ni budak-budak ni. Kila tak ada. Kila pun tak ada. Gitu. Okay, suasana perkampungan kita kat sini lah. Kita berkampung lah kat sini. BH pun ada. Kemah kita pun kat sini lah. Tadi dia punya becak jangan cakap lah.
Nampak tu. Berlemoh-lemoh. Tapi tak apalah bukan selalu. Disebabkan hujan telah menyedot banyak tenaga kita, jadi kita lapar. Nasi pun tak cukup. Nasi pun kena masak lagi. Gitu. Tu awak makan. Awak makan. Ni Adrian. CEO kita tengah meronda-ronda. Dia nak pastikan penghuni semua aman dan tenteram, insya-Allah. Tu laki bini apa yang dia buatnya tu? Oh, dia tengah membasuh pinggan. Alah, sweetnya. Bolehlah. Janji bersih. Pinggan emas tu nak kena bersihkan elok. Inilah suasananya ya. Lepas tu ada yang main playground kat situ. Ada playground kan? Yang tu. Gitu, ada playground. Boleh main playground. Ni Zu tengah menendangkan Fatimah. Ni anak-anak yang lain lah. Budak-budak yang lain. Kemas-kemas balik dah ni. Yang ni dah balik dah. Semalam ada kat sini. Vaiko M. Gitu ya. Seronok lah sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun hujan. Dom pun terbang tadi. Dom ni terbang tadi. Dia terbang berlipat terus. Macam dia nak terus balik kan. Tapi alhamdulillah semuanya di bawah kontrol. Okey. Jomlah kita makan. Bukan. Kita ada nak buat cekmek lah. Cekmek. Kita nak buat cekmek. Gitu. Okey. Sudah. Kata? Baju sorok apa? Anak beranak. Ini namanya mak Mohon lah. Dekat pula baju sama pula. Mohon lah. Ya, makan. Cekmek kita dah lenyek. Campur tepung, campur butter sikit ataupun mentega. Minyak kita panaskan, lepas tu kita goreng. Okey? Okey, dah siap cekmek kita yang last. Okey, cekmek putui namanya. Okey? Macam mana rasa dia? Biarlah putui bakar wali yang ni, yang menentukannya. Sedap ke tidak? Kita tunjuk ke putui. Mana Cik Farahnya? Tengah solat. Alah, putui tengah solat. Kita tak apalah, kita tak sini. Kita tak mana ni? Tak meja dalam tak tu habis. Sini habis. Jangan. Tak sini. Tak sini dulu. Bagi sini habis. Sini habis. Okey gitu. Sebab Zu tengah buat roti jong kata dia. Jong inai. Dia buat roti jong. Kita buat roti jong. Okey. Tengok hasil dia macam mana nanti. Ya. Lagi cepat. Afia. Sekarang dekat Tasik, kita tengok anak-anak ni main kayak. Ada orang satu kayak tu boleh masuk 3 orang, tak silap rasanya. Lokasi mereka sudah dikenal pasti tu di sana. Mereka ada berapa orang tu? Astagfirullahaladzim, ada 3 orang kat situ. Korang ni biarlah betul sikit. 4 orang kat situ. Ya. Okey. Ini sendiri daripada tepi. Anak-anak tu situ. Tu. Tu dia. Tu mereka. Mereka nak berkaya ya. Yang ke depan tu macam bos ya. Kaki naik atas tu ya. Okey, jadi kepada pengunjung-pengunjung kat sini, bolehlah buat sewa kayak. Hai.
Ambil gambar. 1, 2, 3. Okay, boleh mandi juga tapi kena pakai life jacket. CEO kata boleh tapi kena pakai life jacket juga. Ni pekerja dia. Boleh bantu naik. Okay. Manalah anak-anak tadi? Ya Allah, dah ujung sana dah mereka. Bukan. Ini itu. Mak dia nak main tapi tak berani. Tak berani. Tak apalah, bagilah anak-anak yang main. Okey. Jom kita ke tengok zoo. Dia punya roti john dah siap ke belum? Jom. Ya Allah. Atas daripada pelangi tu. Ada penjara. Masuk live. Tak lengkap tanpa makan. Paling sedap BBQ kambing. Tak ada. Kambing kita tak makan. Ternak dengan kangaroo. Tu dah tutup dah kak. Oh lama. Roti john. Kena buka lah kak, ambil tu kak gambar. Apa barang main kambing-kambing. Ini kita bawakan roti john kangaroo. Kangaroo Ya, kangaroo. Kambing biasa sangat. Biasa kambing. Biasa. Kita kangaroo terus. Ya, betul. Mandi kat situ, jom. Mandi kat mana? Kat paip. Mandi kat sini. Ni. Ya. Jom. Astagfirullahaladzim. Ni mama? Ya. Basuh Afia. Sensor. Okay. Ada pipe je guys, senang. Tak main sungai. Okay. Sungai dah okey sikit, dia tak keruh sangat macam tertarik tadi. Tertarik tadi memang tak tahu cakap apalah. Best. Mesra kanak-kanak ya guys. Alright, tu je. Bye. Abang Raja. Apa? Abang Raja tidur sini? Wah, hak. Selamat datang Fira. Tengok ni, Ratu Taman Medan sampai. Abang Raja sampai. Abang Raja. Kompang. Yang gompang. Ramai kadang-kadang dia punya punchline ni sampai. Kan sampai kan. Jalan diam tu kan. Okey. Jom tempat lala. Jom. Ni kalau kata Kak Raja sampai, Kak Putui masak nugget. Allah. Okay, Allah. Masuk kamera je dah. Ya, biasa dia macam tu. Benda kelakar kena ada. Kadang boring juga kalau straight je. Kan. Alhamdulillah. Oh, tak tahu saya. Dia ke bawa tu? Tak tahu dia lah awak tak tahu. Saya buat tu. Wah, terang kamera saya. Saya menggunakan lampu kat lamp daripada payung cam. Ini dia. Kat lamp daripada payung cam. Ya, terang. Terang, memang terang. Menerangi dunia anda. Jangan nampak aib-aib. Okey, tak ada aib. Aib tak ada. Yang penting nampak cantik. Okey, kita Dia cantik tu. Mesti nampak aib. mesti. Okey, jadi boleh. Boleh tu. Boleh. Boleh. Kat sini. Mana yang tak ada? Tu apa? Churros. Oh, churros. Okey. Oh, popi ada. Wajib. Nio, Imran, Nohas TV, Zaim, Abiha.
5 dah. Kan dalam tak plan tu 5 family berkumpul kat sini. Ini dia kata kan, tak payah plan lah. Kalau kata nak pacak di mana tu, cakap pacak je sampailah yang lain tu. Ya, abang muka nampak macam baik sangat kata dia. Tak payah abang masuk kiri je lah. Boleh main malam-malam kat sini, selamat, bersih. Kawasan dia tak berlumpur, tempat permainan tu. Ada simen, ada getah. Okey lah kan. Dah malam suasana kat sini lah. Dekat gazebo ni ada lampu mentol macam ni lilap-lilap ni ha. Kan nampak cantik comel kan. Nampak ceria je. Nanti sekarang pukul 11, pukul 12 nanti adalah caretaker dia tutup. Budak-budak tu teruslah main kat situ ha. Dia dah muak lah. Hari-hari dia jual mas. Tak ada orang nak pun. Tinggal yang orang ambil. Tak ada orang pakai. Tunjuk sikit Fira. Dia tak ada orang pakai. Tunjuk sikit. Bukan yang orang ambil. Sebab sama. Memang dah. Nampak. Beli kat mana? Kedai paling? Paling wow. Paling wow. Memang wow. Ni emas 304 Bukan 916, bukan 999, 304. Tapi ada juga emas dalam tu. Ada. Walaupun sikit. Ada. Kita ni lah tinggal ikut je. RM2.60. Anak-anak makan kat sini. Tengok sini. Tu. Kakak belakang. Betul? Tu Muhammad. Hak dah ada. Muhammad ada lah kawan. Kalau tak ada menung je seorang. Anak jantan. Daniel tak ada. Kedah. Hari yang tenang, petang akan gelora, pelangi pasti datang selepas badai melanda. Hidup bahagia yang kita impi, walau yang hadir datang, yang pergi, yang tinggal hanya sehati. Kita redahnya di jalan ini. Kami itu engkau dan kita. Ya engkau yang tabah hatinya. Kita tak sempurna, tapi engkau tetap di situ. Okey, jom kita sarapan hari yang ketiga. Pagi yang ketiga. Tengok. Langit cantik kan? Ni langit-langit kejap lagi nak huj dah ni. Jadi kita makan cepat, kita kemas cepat. Suasana pagi yang ceria di sini. Sungai dah kembali jernih. Sungai dah jernih balik dah. Tengok. Punya kejernihan tu. Nampak tembus alam sebalik mata tu. Nampak. Jernih sebenarnya. Walaupun dia macam parit kan. Tapi jernih lah air dia. Gitu. Jiran kami pun kat sana pun nak balik juga hari ni. Kereta dah parking dah sini siap-siap. Elok je panas dia tu. Elok je panas dia. Boleh lah panaskan. Keringkan apa yang patut. Jadi kita makan. Tak rekod. Dia ni dia gosok sampai 2 pinggan. Lama. Banyak take boleh ambil, jangan risau. Kita punya. Beli, jangan tak beli. Ya, kita punya yang besar. Yang besar. Abang Zaim beli pun lupa. Itu ni kain sosok. Ada lagi besar guys. Tengok sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah tengok. Bandingkan sebelah-sebelah. Bandingkan. Ui, banyak beza dia. Banyak. Itu dulang ke apa tu? Makan atas dulang Dia anak dia 3 orang makan atas tu je. Satu pinggan je share. Dia jangan tak beli. Ya, okey. InsyaAllah. Kurang-kurang ada 2 kan.
RM9 dapat 2 okey lah. 89 89 yang kecil. 89 yang kecil. Okey. Nanti kita beli. Kalau kedai Syah tak tutup lagi lah. Belum lagi. Lagi 2 bulan. Okey. Nanti kita singgah kedai ni. Ya, buat apa Emma? Nescafe tarik. Yang pre-order. Teman makan. Gitu. Dengan Fira. Dengan Hak. Peace yo. Gitu. Okey, alhamdulillah dah siap kemas. Semuanya dalam kereta dah. Tapak kita pun dah bersih. Alhamdulillah. Alright, tapak pun dah bersih, cantik. Tak ada apa sampah dah. Leave no trace ya. Okey, kereta pun dah siap. Lepas tu kat situ Fira tengah mandi. Tu. Lepas tu Taman Medan kita. Tu. Dia tengah mandi. Sambil tengok anak-anak. Okey. Lepas tu Nio pun dah kemas. Nio Farah dah kemas. Imran pun settle dah. Itulah. Kalau ada rezeki kita akan camping lagi kat sini lah. Kalau tak camping pun kita bawa lah anak-anak day trip, piknik ke apa ke. Sebab sungai dia bersih lah you all actually. Walaupun dia punya environment macam mandi kat parit, kat longkang. Longkang yang besar. Actually di sungai. Tu nampak tak hujung sana? Tu sungai sebenarnya, sungai. Tapi yang dah disimenkan tepi, tebing dia tu. Jadilah parit. Kan? Tapi air sungai, bersih air sungai dia. Okey. Itulah. Ada rezeki kita datang lagi dah. Okey. Ni. Mak-mak kat wakaf kejap. Ngemeh-ngemeh apa yang patut. Tu. Incas tengah lock dia punya Thor. Ni Maya nanti nak pergi Serama. Esok. Lepas tu minggu depan jumpa lagi. Minggu depan? Ya, kita dekat White Stone. Oh, tak ada. Ya. Tapi tak apalah, nanti tengok konten Aunty Shima je. Okey. Alright, ni kakak lipat kain. Ya Allah, rajinnya anak siapa lah lipat kain ni, ya Allah. Ya Allah. Janganlah macam tak pernah lipat kain. Ya. Jarang lipat kain, muka tak pernah, jarang. Mana Ratu? Mana yang Abang Zaimnya? Kat sana, mana? Loh. Jauh perginya. Astagfirullah. Ya, jauh perginya tu. Itunya Mana dia pergi jauh-jauh tu? Astagfirullahalazim. Orang tua ni. Kan? Mana Haikal? Haikal. Aku pun boleh mandi longkang tu Haikal. Kan? Kan? Mandi parit. Ini baru betul mandi parit. Nanti kita bawa Haikal datang sini lah. Haikal dengan pakcik. Day trip. Tapi air dia bersih actually kan? Air sungai lah. Ya, semalam dia tertarik. Semalam tertarik. Dina tu manja. Bongsu. Okeylah guys, jom kita buat closing. Okeylah, itu je lah untuk trip camping yang ke-55 ni dekat Pelangi Hill Resort Campsite. Jadi kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye-bye. Bye. Okay kawan-kawan, kami dah settle kemas ni kawan-kawan. Kejap. Tu Farah. Mok dah siap kemas ke Mok? Kami nak balik ni Mok. Kami nak balik ni Mok. Mok tengoklah tu Mok. Dah orang asli dah Mok. Tu anak siapa Mok? Ya Allah, lang dah jadi orang asli Mok. Dah lain ada dah Mok. Ate baru keluar pada longkang Mok. Ya Mok tak
ada semua lepas kat sini, Mak. Tak jadi orang semua, Mak. Ya, Mak. Nasib baik Angah ni cantik je, Mak. Influenza, Mak. Ya, tengah hari lapar, Mak. Mak tak ada, Mak. Mak mana? Mak apa? Selamat Hari Buruh. Selamat Hari Buruh. Banyak tu Video gitu je ke? Kami ucapkan selamat Hari Buruh. Kami selamat Hari Buruh dari kami. Kita nak cakap ini. Oh, dari kami. Kita nak cakap ini. Kami di PHRC. Okey, boleh. Lepas tu suruh okey pada. PHRC semua. Okey. Kami di PHRC. Yeay, pandai. Pedas tak? Abang Wan ada in the house. Orang Batang Kali ni. Nah, dia sebab duduk kat sini. Dia memang ada kat sini ya. Oh, tangan berapi. Nampak tangan merah. Tolong. 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 Tolong tiupkan. Kang Ah, tolong tiupkan.